Satu program sepenuh masa yang ditawarkan selama 2 tahun iaitu 4 semester kepada pelajar kurang upaya iaitu kurang upaya pendengaran. Okey. Puan cakap sudah beberapa kali tukar nama, lepas tu dimulakan base dia pada 2001. Saya nak tahulah Puan, apa matlamat utama sebenarnya Puan untuk program Sijil Khas Pembinaan ini? Bantuan daripada Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi yang dinamakan, kalau tak silap saya, Bantuan Orang Kurang Upaya. Bantuan ini tidak perlu dibayar selepas tamat belajar. Ini hanya bantuan untuk kepada pelajar yang memasuki program Sijil Khas Pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Daniel Haziq bin Yusrizal, moderator anda hari ini dalam PUO On Air. Ajahande, mohla, yok yung. Jadi bersama saya hari ini dalam edukasi kita ialah Ketua Program Sijil Khas Pembinaan Puan Sri Hafiza binti Kamarudin. Jadi Puan, kita nak sembang-sembang sikit lah ya Puan Hafiza. Kita nak cerita tentang Sijil Khas Pembinaan yang dilaksanakan di Politeknik Ungku Omar. Jadi Puan, kita nak berkenalan dengan lebih lanjut lah Puan ya, dengan program Sijil Khas Pembinaan ini. Jadi Puan Hafiza, boleh tak cerita sikit apa itu Sijil Khas Pembinaan yang ditawarkan di Politeknik ini? Silakan Puan Hafiza. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Puan Sri Hafiza binti Kamarudin, merupakan ketua program bagi Sijil Khas Pembinaan. Okey. Terima kasih kepada saudara Daniel Haziq, moderator kita pada hari ini. Okey, bagi menjawab soalan saudara Daniel Haziq tadi, apa itu program Sijil Khas Pembinaan? Sijil Khas Pembinaan ataupun dikenali juga sebagai Exclusive Certificates in Construction adalah satu program sepenuh masa yang ditawarkan selama 2 tahun iaitu 4 semester kepada pelajar kurang upaya iaitu kurang upaya pendengaran. Okey. Program ini berteraskan kepada pembinaan. Untuk pengetahuan semua, program ini sebenarnya dah bermula pada tahun 2001 dan dah beberapa kali bertukar nama dan ada penambahan kursus selaras dengan CQI yang dibuat daripada tahun 2001 hingga ke 2023. Jadi Puan, selepas Puan cakap sudah beberapa kali tukar nama, lepas tu dimulakan base dia pada 2001. Saya nak tahulah Puan, apa matlamat utama sebenarnya Puan untuk program Sijil Khas Pembinaan ini? Okey, matlamat utama program ini adalah untuk melahirkan pekerja orang kurang upaya iaitu yang daripada golongan bermasalah pendengaran, berkemahiran dalam bidang pembinaan, kerana kita tahu potensi setiap individu itu walaupun dia adalah pelajar normal ataupun pelajar ada pelajar kurang upaya, tetapi apabila kita gilap kemahiran yang ada, insya-Allah dia akan boleh membantu membangunkan negara, dapat melahirkan tenaga kerja mahir dalam prospek pembinaan. Oh, saya faham Puan. Baik Puan, saya nak tanya juga untuk sasaran dan kelayakan ni lah Puan. Siapakah golongan sasaran yang ditargetlah Puan untuk menyertai program ini, program Sijil Khas Pembinaan ni Puan? Okey, memandangkan program ini untuk pelajar kurang upaya pendengaran, jadi kita open program ini kepada pelajar orang kurang upaya, tetapi mereka mestilah ada kad OKU, bermasalah pendengaran.
Okey Puan, seperti mana yang kita tahu, nak masuk institusi pengajian tinggi mana-mana mesti ada syarat kelayakan dia kan Puan. Saya nak tanyalah, apakah syarat kemasukan untuk mengikuti program sijil khas pembinaan ni Puan? Boleh Puan terangkan? Okey. Untuk memasuki program ini, kita ikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh JPPKK pada tahun 2023 untuk memasuki program sijil khas pembinaan. Okey, syaratnya adalah yang pertama, warga negara Malaysia. Yang kedua, tamat tingkatan 5. Ini bermaksud walaupun SPM mereka gagal, tetapi ada sijil berhenti sekolah tamat tingkatan 5, so mereka boleh memohon program ini. Dan yang terakhir, mereka mestilah pemegang kad OKU bermasalah pendengaran. Okey Puan, baik. Seperti yang Puan tahulah, mungkin ada di antara mereka merupakan golongan yang kurang berkemampuan dalam meneruskan pengajian ni. Jadi saya nak tanyalah Puan, jika mereka layak mengikuti program sijil khas pembinaan ni, saya nak tanya Puan, adakah mereka akan menerima allowance ataupun beasiswa yang lain Puan? Boleh Puan explain sikit tentang ni Puan? Kepada sesiapa atau pelajar yang memasuki program ini, mereka tidak perlu meminta bantuan ataupun pinjaman daripada JPA atau PTPTN, tetapi mereka akan mendapat bantuan daripada Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi yang dinamakan, kalau tak silap saya, Bantuan Orang Kurang Upaya, di mana setiap semester para pelajar ini akan mendapat bantuan sebanyak RM3,360 darab dengan 4 semester. Bantuan ini tidak perlu dibayar selepas tamat belajar. Ini hanya bantuan untuk kepada pelajar yang memasuki program sijil khas pembinaan. Alhamdulillah lah Puan, jika saya dengar amountnya boleh dikatakan begitu besar, memang saya rasa sesuai lah untuk pelajar-pelajar khas pembinaan ini. Dan Puan, saya nak tanya, untuk kandungan dan struktur khusus ni, apa sebenarnya modul atau topik utama yang diajar dalam program ni Puan? Okey, struktur khusus untuk program ni dia terbahagi kepada 3, iaitu khusus wajib, transdisiplin dan elektif. Okey, khusus wajib ni seperti macam biasalah, pendidikan moral, pendidikan Islam, usahawan, manakala transdisiplin ni dia lebih kepada khusus-khusus yang berkaitan dengan bidang pembinaan lah, seperti CAT 1, CAT 2, CAT 3, bahan binaan 1, bahan binaan 2, lukisan kecederaan, pengukuran kuantiti, kerja paip, kerja kayu. Manakala untuk khusus elektif, dia boleh pilih lah sama ada nak ambil khusus insaniah ke ataupun kemahiran sosial. Okey. Untuk program ni, pelajar perlu menamatkan 60 kredit. 60 kredit sebab sijil kan 60 kredit. So pada semester akhir mereka akan menjalani latihan industri pada semester 4. Okey. Memandangkan khusus ni dia lebih berteraskan kepada kemahiran. So nisbah teori dengan kemahiran mereka adalah 10 teori dan 90 adalah praktikal. Oh, okeylah Puan. Selepas Puan cakap yang mereka mempunyai banyak modul yang diterapkan, saya nak tahu Puan, boleh Puan cerita sikitlah tentang suasana dalam kelas tu semasa mereka sedang belajar. Boleh Puan cerita sikit yang tu? Okey, kalau kita ke kelas normal, pensyarah di hadapan akan bercakap. So untuk PDP kelas program sijil khas ni, para pensyarah kena bercakap dan pada yang sama dia kena berisyarat. So mereka kena 2 sekali jalan. Sebabnya kita pensyarah bercakap, ada pelajar yang masih mempunyai sisa pendengaran akan mendengar. Ada pelajar yang boleh membaca lip reading. So bagi pelajar yang betul-betul peka, mereka fokus kepada
isyarat. Wah, saya sungguh kagum Puan bila saya tengok bila lecturer dan juga pelajar khas ni sedang berinteraksi menggunakan bahasa isyarat. Saya memang kalau boleh saya nak belajar betul-betul tentang tu Puan. InsyaAllah. Okey Puan, seperti yang Puan tahu, pelajar diploma biasa seperti saya akan menjalani semester itu hanyalah totalnya 6 semester lah Puan. Jadi saya nak tanya, untuk pelajar sijil khas pembinaan ni Puan, berapa lama tempoh pengajian dan juga bagaimana struktur pembelajarannya tu? Dia seperti yang saya cakap tadi, dia 2 tahun, 4 semester. Semester pertama, kedua dan ketiga di Politeknik, dan semester 4 di luar lah, dia akan buat latihan industri lah. Minggu pengajian sama macam pelajar diploma, 14 minggu. Cuma mereka ni tidak ada peperiksaan akhir. Mereka ni penilaian berterusan 100%. Okey, baik Puan. Saya nak tanya jugalah, kita beralih soalan kepada kemahiran dan juga pensijilan ni Puan. Apakah kemahiran utama yang akan diperoleh oleh pelajar-pelajar sijil khas pembinaan ni Puan? Okey, pelajar ini program ni lah kan, lebih menekankan kepada kemahiran CAT. Sebab tu dia ada 3 semester belajar CAT. CAT tu. Ya. Begitu juga tentang perpaipan, kerja kayu dan juga binaan. CAT, paip, kayu dan binaan tu maknanya 3 semester akan belajar. Sebab program ni lebih kepada skill. Untuk program sijil khas pembinaan, sebab dia baru run 2 semester, so pihak kami, pihak program baru sahaja mendapat akreditasi sementara daripada MQA. Oh, dia daripada MQA lah Puan. Ya. Kalau saya nak tanya, dia macam sijil ni dia boleh diiktiraf tak Puan oleh badan profesional macam seperti CIDB? Tadi Puan cakap yang MQA lah. Okay, kami baru mohon daripada MQA, belum lagi kita join venture dengan CIDB lah. Okey, insya-Allah lah. InsyaAllah kita doakan. Okey Puan, seperti Puan tahu, bagi pelajar seperti diploma biasa, apabila kami berada di semester 6, kami akan menjalani intern lah Puan. Jadi saya nak tanya juga kepada Puan, adakah pelajar sijil khas pembinaan ini akan menjalani latihan industri juga Puan? Jika ya, di mana biasanya mereka akan ditempatkan Puan? Okey, tadi saya dah cakap, kita akan buat intern pada semester akhir, iaitu semester 4. So, kebiasaannya kami para pensyarah program sijil khas menggalakkan para pelajar mencari tempat latihan industri di kawasan yang berdekatan dengan keluarga mereka lah. Supaya dia orang lebih senang untuk internet lah, senang dekat, boleh kontak. Ya, betul. Ya, baik. Okey Puan. Saya nak tanya Puan lah, jika program ini semestinya dia melibatkan insaniah, sebab kita membantu pelajar-pelajar yang kurang upaya ini untuk terus ke hadapan. Jadi saya nak tanya, adakah Puan ada penambahan untuk menggalakkan lagi pelajar-pelajar yang kurang upaya seperti mereka untuk terus bersemangat dalam melanjutkan diorang punya pengajian? Okey, untuk bagi nilai tambah, sebab tu kita letakkan khusus elektif tu kemahiran insaniah ataupun kemahiran sosial. Okey, supaya mereka lebih berinsaniah, dia orang tahu apa itu apakah yang tergolong dalam konsep insaniah itu. Okey. Bagi program ni, mereka hanya buat sementara waktu ni lah. JPPKK hanya mengoffer setakat sijil sahaja, sijil khas sahaja. Okey Puan, baiklah, kita sekarang berada di akhir-akhir rancangan kita. Saya nak tanya akhir sekali ni lah Puan, apa nasihat atau galakan kepada mereka yang sedang mempertimbangkan untuk menyambung pengajian sijil khas pembinaan ni di Politeknik Ungkoman ni Puan? Silakan. Okey, sebelum saya menamatkan lah kan. Okey. Untuk pengetahuan semua, prospek kerjaya untuk program ni, kenapa program ini diwujudkan adalah untuk kita melatih para pekerja terlatih dalam bidang
pembantu pelukis plan, plumber ke, bricklayer ke, usahawan ataupun tukang kayu yang mahir. Okey. Daripada data yang kita dapat, kebanyakan pelajar kita lebih menjurus kepada bidang pembantu pelukis plan. Sebab bidang ini hanya mereka berkomunikasi dengan komputer sahaja. Okey, Puan. Sekejap, maaf menjelas. Saya nak tanya, tadi kita ada berborak sedikit di luar. Kita ada berborak tentang iklan raya U-Mobile. Ya, iklan raya U-Mobile yang terbaru ni, yang tentang seorang pelajar perempuan bukan, kan, yang berlakon dengan Zamarul Hisham. Itu adalah salah satu daripada kita panggil apa? Dia punya skop tugasan dia tu lah. Bukan, dia adalah dia ni adalah sekarang ni sedang bekerja sebagai draft person. Dah banyak, rasanya 4-5 tahun dah bekerja sebagai draft person lah. Dan dia yang berlakon dalam iklan U-Mobile tu. Jadinya seperti Puan cakap, skop tugasan yang Puan terangkan tadi, yang mana Puan yang paling utama tu, yang paling banyak tu Puan? Yang paling banyak sekarang yang kita nampak adalah pembantu pelukis pen. Pembantu pelukis pen. Ya. Oh, Masya Allah. Lihatlah, walaupun mereka sebegitu, kita tidak boleh memandang rendah, ya Puan. Tapi semangat diorang tu yang saya cukup minat. Ya Allah, saya tak tahu perasaan diorang macam mana. Tambah perasaan kita bila lihat diorang bersemangat untuk sambung pengajian tu. Masya Allah, Allah saja yang tahu Puan. Cuma mereka ni kena bila keluar, maknanya bila diorang kerja, diorang kena kuat semangat lah, sebab di dalam satu, orang kata, industri yang mereka bekerja, tak semua senasib dengan mereka. Okey, baiklah, sekian saja dalam episod podcast kita pada hari ini. PUO On Air, aja handai, mohla, yok. Saya Muhammad Daniel Haziq bin Yusrizal mengucapkan terima kasih kerana setia bersama kami. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum dan selamat maju jaya.